Jambok sepertimu, beringmu dah berderai. Yang ini gearbox DQ250 MK6. So, dia jadi gear 1 ada, gear 2 ada, gear 3 tak ada. Gear 4 bila kita tarik pickup, masuk je gear 3, dia nak pergi gear 4. Push. Okey, kita jumpa mutiara ni. Mutiara. So inilah masalah DQ250. Korang kalau rasa-rasa gearbox korang tu nak selamat, eloklah buat overhaul. Sistem DSG ni boleh dikatakan kebergantungan dia pada gear fork selector ni banyak. So benda ni yang akan mainkan korang punya gear shifting. Memang sedap main dekat pedal je. Tak 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 tak. Ni, tak ni. So kena check, kena buat. Maintenance dia sebenarnya simple je. 100,000 mileage, buka gearbox. Tukar clutch. Clutch penting. Dia clutch dia duduk dekat dalam minyak. Jadi temperature minyak number 1. Korang kena jaga. Gear oil temperature kena jaga. Yang kedua, kena buat mileage service. 100,000 mileage, better buka gearbox. Buat maintenance lah. Jangan sampai dah pecah macam ni, baru tu hegeh-hegeh nak cari workshop buat. Salahkan, oh Volkswagen tak tahan gearbox lah, apalah. Padahal minyak pun korang pakai cak ayam. Apa salah pakai minyak original? Dia jaga korang punya clutch temperature, minyak gear punya temperature. Itu kelebihan barang original. Kalau korang pakai barang imitation, harap-harap nak dapat minyak gearbox RM35 tu, lepas tu nak perform macam kereta Formula 2, ayalah, saya rasa bukan nak ni pula kan. Tapi bila kita bagi tahu, mekanik bagi tahu dekat user kata mekanik nak bantai duit korang, nak belasah korang punya duit. Padahalnya mekanik ni dia dah tahu dah masalah dia. Gear oil pun problem. Oil seal, harga original oil seal 100 lebih, 200 lebih. Korang nak yang RM20, tahan nak 10 tahun. Berhentilah main kereta geng. Kalau berkira bab performance, dia boleh je pasang barang murah. Tapi upah dia tak boleh murah. Upah dia tetap mahal. Sebab daripada pengalaman dia belajar. Kau pergi college automotif, kau suruh budak tu buka gearbox ni, confirm dia tak tahu. Sebab dia belum ada pengalaman. Jadi mekanik-mekanik yang repair kereta korang tu dah ada pengalaman dah. Dah tahu dah selok-belok maintenance kereta ni macam mana, maintenance kereta tu macam mana. Spare part yang macam ni berapa lama ketahanan dia. Spare part macam ni berapa pula harga dia, berapa pula mileage dia. Jangan berkira lah kalau nak main performance. Kalau tak nak main performance, beli je plug RM18. Lepas tu, korang pergi je lah pergi pasar. Pergi Giant, pergi taman. Jangan ngada-ngada nak pergi racing. Jangan ngada-ngada nak perform dekat malam minggu. Kalau plug pun RM18. Betul lah aku cakap. Kalau siapa yang rasa ni, boleh je komen kat bawah. Tak ada masalah pun. Kan? Saya banyak repair gearbox DSG. Bila tanya je pakai minyak apa? OEM. Minyak OEM. OEM. Pening. Minyak OEM memanglah RM85 bang. Ni ada. Ni lah. RM85 ni pasal. Je, memanglah harga dia double. 160, 170 per liter. Kau beli RM85 per liter. Upah dia turun tak? Tak. Tetap sama upah dia. Walaupun barang tu murah. Workmanship tetap mahal. Tetap sama. Kenapa mahal? Sebab knowledge dia orang. Pengalaman dia orang untuk buat dan jaga kereta.
So jangan pertikaikan mekanik punya harga. Jangan pertikaikan workmanship dia. Pertikaikan barang yang korang beli. Barang murah dekat Shopee tu korang beli, lepas tu suruh mekanik pasang. Memang menyumpah lah dia. Pasanglah sendiri. Pandai beli, pandai pasang. Jangan. Senyum. Itu kereta. Okey. Satu ni okey ah. Oh ya, dia orang ada kotak. Siap, tapi boleh alignment ke besok dia? Soalan dia tu bukan dah siap. Casper Racing Motorsport Class. Ciao.